geng motor yang paling digeruni lah. Legend tahun 80-an, 90-an. Saya ingat dah tak ada dah geng ni. Nama dia geng Santana. Ini geng-geng Sikh semua ni. Geng Santana ni orang panggil dia hantu highway. Memang legend betul. Dia pakai Suzuki GP, Jipang saja. Kawasan jajahan takluk dia, Highway Federal Sungai Way, starting daripada turun National Micro Motorola tu, sampailah U-turn lepas daripada kilang Trebo tu. Dulu highway Sungai Way Guinness 3 km tu orang panggil sebagai litak antarabangsa. Geng-geng ni punya penangan. Yang boleh fight sikit dengan Santana ni, geng AGV Sungai Way. Ni grup Charlie. Pakai pipe melentang Pak Yung Wook masa tu. Geng ni kalau dia berlumba, dia akan suruh RZ jalan dulu ya. Awak jalan dululah, kami kejar. Punyalah terrornya geng-geng ni. Masuk G4 Jepang, dia sapu RZ. Dia memang sapu begitu saja. Dari Dataran Merdeka, Jalan Raja Laut, Jalan Pahang sampai Jalan Tun Razak, macam lepas kudung. Ini legend tu Santana ni. Mungkin adik-adik anak-anak muda ni tak pernah mendengar lah nama Santana ni. Kumpulan yang kuat dulu. Kami dulu orang kampung nak main motor duit tak ada. Jadi asal laju ialah motor ni. Motor asal laju okey sedap sangatlah. Jadi saya dulu pakai Suzuki Puller ya, FR80. Tapi potong blok, korek blok, exhaust internet, test power dengan Yamaha sukan kuat lagi lah masa itu. Sebab tu zaman motor dulu dia lain dengan zaman motor sekarang. Dulu kami tidak ada istilah ori motor, ori kilang ke apa tak. Kami dulu tidak belagak beli barang mahal, tak. Bahkan kami belagak kalau beli barang murah. Lagi murah, lagi belagak. Aku beli RM1. RM1. Oh, dia macam, wow, kau boleh beli RM1. Gitu. Dapat free lagi lah terornya. Tapi sekarang ni dah jadi terbalik. Lepas itu kami dulu yang penting laju ya. Hatta kalau beli motor baru pun, plastik tak koyak lagi, blok korek dulu. Itu kerja dulu. Nak lagi mantap, head kasih potong sikit dalam 0.5 mm. Kemudian kita set carburetor dengan sprocket ngam-ngam. Cecah 1.8 ketika itu. Nak nampak stylo lagi, guna asap pelita, gelapkan lampu belakang. Seat potong rata. Zaman itulah. Yang penting laju ya. Peduli apa. Style kena ada, rambut kena ada ekor sikit. Baju kena belang, beg silang showy. Kasut cikam, boot Timberland, Johnson, jaket kembung-kembung, baju hujan GV. Masa bawa bahu kena sengit sikit baru style. Kalau logo macam budak sekolah. Pakai gelang bangle silver.